Kapten, kami baru mengesan satu objek misteri terapung di angkasa. Hah? Objek apa? Sepertinya kapsul lama. Mungkin dari kapal angkasa yang hilang. Kapsul lama? Kapten, kapsul itu berada di galaksi yang belum pernah diterokai. Tidak kira, kita mesti tahu apa yang ada dalamnya. Kru, bersedia untuk pelancaran. Baik, Kapten. Kapten, di dalam kapsul itu terdapat sebuah objek. Hah? Apa dia? Sebuah buku. Andorra. Novel yang akan kami ulas hari ini ialah Andorra, sebuah novel remaja bergenre science fiction yang ditulis oleh Rubaidin Siwar. Novel ini menampilkan kisah yang berkaitan dengan penerokaan angkasa lepas serta cabaran yang dihadapi dalam dunia teknologi dan sains. Bayangkan, satu hari nanti manusia mampu meneroka angkasa lepas dan berhadapan dengan pelbagai cabaran yang tidak dijangka. Apakah yang akan berlaku jika sebuah misi angkasa bertukar kepada situasi yang menjadi ketegangan? Persoalan inilah yang menjadikan Andorra sebuah karya yang menarik untuk dibaca dan dianalisis. Andorra, karya Rubaidin Siwar. Novel ini mengisahkan tentang pengalaman Syafiq yang berpeluang untuk menerokai ruang angkasa dengan kapal Andorra yang dikendalikan oleh bapanya sendiri, iaitu Kapten Zakwan. Kritikan sanjungan novel Andorra. Pada pandangan saya, novel Andorra karya Rubaidin Siwar ni mempunyai beberapa kelebihan yang menarik untuk dipuji. Pertama sekali ialah tema sains dan pengembaraan angkasa. Tema ini agak unik kerana tidak banyak novel remaja Melayu yang menggunakan latar angkasa sebagai penceritaan yang menarik. Pengarang berjaya membawa pembaca membayangkan suasana penerokaan angkasa serta cabaran yang dihadapi oleh watak-watak dalam cerita ini. Hal ini menjadikan jalan cerita lebih menarik dan pada masa yang sama boleh menimbulkan minat pembaca terhadap bidang sains dan teknologi. Selain itu, watak utama iaitu Syafiq juga merupakan satu kekuatan dalam novel ini. Syafiq digambarkan sebagai remaja yang berani, cekal dan mempunyai semangat ingin tahu yang tinggi. Walau bagaimanapun, Syafiq berdepan dengan situasi yang cabar di angkasa, dia tetap berusaha menghadapi masalah dengan bijak. Watak ini boleh menjadi suri teladan yang baik kepada pembaca remaja supaya mereka berani untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan dan tidak mudah untuk putus asa. Seterusnya, novel ini juga memaparkan pelbagai nilai murni seperti kerjasama, disiplin, keberanian dan tanggungjawab. Nilai-nilai ini disampaikan melalui tindakan dalam hubungan antara watak dalam cerita. Secara tidak langsung, pembaca dapat mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku dalam novel ini. Akhir sekali, apakah yang saya dapat berikan sanjungan terhadap novel ini? Novel ini menggunakan gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang yang mudah untuk dipahami, yang ringkas dan jelas memudahkan pembaca, khususnya remaja seperti kita, mengikuti novel ini mengikuti jalan cerita walaupun terdapat unsur sains dan teknologi dalam novel ini. Secara keseluruhannya, novel Andorra merupakan sebuah karya yang menarik kerana novel ini menggabungkan unsur pengembaraan, sains dan nilai-nilai positif yang boleh memberi inspirasi kepada pembaca. Kritikan pendekatan. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan merupakan
pendekatan moral, sosiologi atau psikologi. Dalam novel Andorra, pendekatan moral jelas dapat dilihat melalui nilai, sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh watak-watak sepanjang pengembaraan mereka di angkasa. Pertama, kita lihat pembentukan watak Syafiq. Watak Syafiq digambarkan sebagai seorang remaja yang berani, bertanggungjawab dan tidak mudah untuk berputus asa apabila berhadapan dengan cabaran. Walaupun berada dalam situasi yang sangat mencabar di angkasa, Syafiq tetap berfikir dengan tenang dan mencari penyelesaian yang bijak. Sikap ini bukan sahaja menunjukkan keberanian, tetapi juga menekankan kepentingan sifat bertanggung jawab dalam menghadapi masalah. Pembaca, khususnya golongan remaja, boleh mengambil suri teladan daripada watak ini untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan sebenar kita. Selain itu, novel ini turut menonjolkan nilai kepatuhan terhadap arahan dan disiplin. Contohnya, konflik yang berlaku apabila kapal Zebra 2 melanggar arahan yang telah diberikan menunjukkan bahawa kegagalan mematuhi peraturan boleh membawa akibat yang serius dan membahayakan misi. Melalui situasi ini, pembaca dapat memahami bahawa disiplin dan kepatuhan bukan sahaja penting dalam sesuatu organisasi, tetapi juga dalam situasi kehidupan sebenar di mana tindakan impulsif boleh menjejaskan keselamatan diri dan orang lain. Seterusnya, nilai kerjasama dan kepimpinan. Nilai ini juga diperlihatkan dengan jelas melalui watak Kapten Zakwan. Beliau digambarkan sebagai seorang pemimpin yang tenang, bijak membuat keputusan dan mampu mengurus pasukan dengan baik untuk menghadapi krisis. Hal ini menunjukkan bahawa kerjasama antara ahli pasukan sangat penting dan kepemimpinan yang berkesan juga mampu membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Ia juga memberi pengajaran kepada kita sebagai pembaca bahawa kejayaan sesuatu misi bukan bergantung pada seseorang individu saja, tetapi melalui usaha dan kerjasama semua pihak. Secara keseluruhannya, melalui pendekatan moral ini, novel Andorra bukan sahaja menghiburkan dengan jalan cerita, pengembaraan yang penuh aksi dan menggembarkan, tetapi juga menyampaikan mesej positif tentang nilai keberanian, disiplin, tanggungjawab, kerjasama dan kepimpinan. Nilai-nilai ini memberi inspirasi kepada pembaca remaja untuk menjadi individu yang lebih matang dan bijak dalam menghadapi cabaran kehidupan sebenar. Pada hari ini, saya akan membentangkan ulasan atau review mengenai sebuah novel remaja berunsurkan science fiction, iaitu novel Andorra. Dalam ulasan ini, saya akan menumpukan kepada beberapa kekurangan atau kelemahan yang boleh diperbaiki dalam novel tersebut supaya analisis yang dibuat lebih kritis dan seimbang. Pertama sekali, interaksi antara watak boleh diperkaya. Dalam novel ini, hubungan antara watak utama dengan watak sampingan sebenarnya mempunyai potensi yang sangat menarik. Contohnya, hubungan antara Syafiq dan ayahnya, Kapten Zakwan. Ketika Syafiq menyertai pengembaraan di kapal angkasa Andorra, situasi tersebut sebenarnya boleh dimanfaatkan untuk menunjukkan perbualan yang lebih mendalam antara mereka. Perbualan tersebut boleh menyentuh tentang tanggungjawab, kepercayaan atau ketakutan berada di angkasa lepas. Namun begitu, interaksi seperti ini tidak dihuraikan dengan panjang. Sekiranya penulis menambah lebih banyak dialog yang bermakna, hubungan antara watak akan kelihatan lebih kuat, emosional dan realistik. Seterusnya, unsur ketegangan dalam cerita tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Novel ini sebenarnya mempunyai
beberapa situasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan tinggi. Sebagai contohnya, ketika ancaman komet semakin menghampiri bumi ataupun apabila kapal Zebra 2 bertindak di luar kawalan. Situasi seperti ini sepatutnya boleh dijadikan sebagai detik yang benar-benar mencemaskan pembaca. Namun begitu, penceritaan dalam bahagian tersebut agak ringkas. Oleh itu, ketegangan yang sepatutnya dirasai oleh pembaca menjadi kurang menyerlah. Selain itu, watak utama juga dilihat terlalu mudah menyelesaikan masalah. Dalam beberapa bagian cerita, Syafiq mampu menyelesaikan masalah dengan agak cepat tanpa menghadapi rintangan yang besar. Contohnya, apabila berlaku situasi kecemasan di angkasa, penyelesaian muncul dengan pantas. Sekiranya watak utama menghadapi lebih banyak cabaran, kesilapan atau konflik sebelum berjaya menyelesaikan masalah, jalan cerita akan menjadi lebih realistik dan lebih menarik untuk diikuti. Di samping itu, penggunaan unsur sains dalam novel ini boleh dijelaskan dengan lebih jelas. Novel Andorra cuba memperkenalkan unsur sains dan teknologi kepada pembaca remaja. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa bahagian yang menyentuh tentang teknologi kapal angkasa atau fenomena di angkasa tanpa penjelasan yang mencukupi. Sebagai contoh, ketika kapal Andorra menjalankan misinya di angkasa, pembaca mungkin ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang bagaimana teknologi tersebut berfungsi. Penjelasan tambahan bukan sahaja dapat membantu pemahaman pembaca, malah dapat meningkatkan nilai ilmu dalam novel tersebut. Kesimpulannya, walaupun novel Andorra mempunyai jalan cerita yang menarik dan unsur pengembaraan yang menyeronokkan, namun masih terdapat beberapa aspek yang boleh diperbaiki seperti pengembangan interaksi watak, peningkatan unsur ketegangan, perkembangan konflik yang lebih mencabar serta penerangan sains yang lebih jelas. Penambahbaikan dalam aspek-aspek ini akan menjadikan novel ini lebih mantap, menarik dan memberi pengalaman pembacaan yang lebih mendalam kepada pembaca. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Jadi, menurut saya, saranan perbaikan untuk novel Andorra bagi menjadikannya sebuah karya yang lebih matang, kritis dan berimpak tinggi kepada pembaca. Terdapat 6 aspek utama yang boleh diperhalusi oleh penulis. Pertama, pericikan perkembangan konflik. Bab-bab genting seperti ancaman komet Halley yang menghampiri bumi serta tindakan kapal Zebra 2 perlu diperluaskan dengan lebih terperinci. Penulis dicadangkan untuk memaparkan strategi yang digunakan, cabaran yang dihadapi serta risiko yang perlu ditanggung oleh watak utama secara lebih teknikal. Hal ini penting supaya unsur ketenangan dalam cerita menjadi lebih kuat dan pembaca benar-benar dapat merasai situasi cemas yang berlaku di angkasa lepas. Kedua, kembangkan watak antagonis dan emosi watak utama. Watak seperti Dr. Omega wajar diberikan latar belakang serta motivasi yang lebih jelas supaya tindakannya dapat difahami oleh pembaca, bukan sekadar dilihat sebagai watak jahat tanpa sebab. Dalam masa yang sama, emosi watak utama iaitu Syafiq juga perlu ditonjolkan dengan lebih mendalam, terutamanya ketika dia berhadapan dengan ketakutan, dilema moral atau tekanan ketika menjalankan misi. Hal ini akan membantu pembaca merasai pengalaman dan konflik dalaman watak tersebut dengan lebih mendalam. Ketiga, huraikan latar angkasa dan teknologi kapal dengan lebih terperinci. Aspek pembinaan dunia atau world building dalam novel ini boleh diperkukuh melalui penerangan yang lebih jelas tentang kapal Andorra, sistem operasinya, serta fenomena angkasa seperti asteroid atau pemandangan bumi dari orbit. Penerangan yang lebih mendalam bukan saja menambah nilai sains dalam novel ini, malah membantu pembaca membayangkan suasana pengembaraan di angkasa
angkasa dengan lebih jelas. Keempat, perkayakan dialog dan interaksi antara watak. Dialog antara Syafiq dengan Kapten Zakwan serta interaksi atau konflik lisan dengan Dr. Omega boleh diperluaskan lagi. Dialog yang berkualiti mampu memperlihatkan pemikiran nilai moral dan emosi setiap watak dengan lebih jelas. Melalui dialog juga, hubungan antara watak dapat dibina dengan lebih kuat dan realistik. Kelima, perbaiki bahagian penutup cerita. Bahagian penamat novel seharusnya memberikan kesan emosi yang lebih mendalam kepada pembaca. Penulis boleh menunjukkan kesan jangka panjang daripada pengembaraan tersebut terhadap kehidupan watak seperti perubahan pemikiran Syafiq, peningkatan keberanian dirinya atau hubungan kekeluargaan yang menjadi lebih erat selepas menghadapi cabaran bersama. Dan akhir sekali, perbaiki gaya bahasa dan susunan bab. Dari segi teknikal, penulis disarankan untuk menggunakan bahasa yang lebih deskriptif dan dramatik berbanding gaya bahasa yang terlalu ringkas. Selain itu, susunan bab juga boleh diperbaiki supaya perkembangan konflik dan pengenalan watak berlaku secara lebih tersusun dan tidak terasa terlalu tergesa-gesa. Seterusnya, kita akan melihat kritikan penganalisisan terhadap novel Andorra. Secara umumnya, novel ini mengetengahkan tema pengembaraan angkasa, keberanian, tanggungjawab dan juga kerjasama. Melalui pengembaraan watak utama iaitu Syafiq bersama bapanya Kapten Zakwan, pembaca dapat melihat bagaimana mereka perlu membuat keputusan penting ketika berhadapan dengan situasi yang kritikal. Tema ini sangat sesuai untuk pembaca remaja kerana ia mengajar nilai keberanian dan kepentingan bekerjasama. Kalau seorang sahaja yang buat kerja, memang susah juga hendak selesaikan masalah. Ibarat buat tugasan kumpulan tapi seorang sahaja yang rajin, yang lain tiba-tiba hilang dari radar. Dari segi pembangunan watak pula, Syafiq digambarkan sebagai seorang remaja yang berani dan bijak. Namun begitu, emosi dan perkembangan dalaman wataknya tidak diuraikan dengan begitu mendalam. Contohnya, ketika berhadapan dengan ancaman komet yang boleh membahayakan bumi, Syafiq perlu membuat keputusan dengan cepat. Tetapi, perasaan cemas atau dilema dalam dirinya tidak begitu ditonjolkan. Selain itu, watak antagonis seperti Dr. Omega sebenarnya mempunyai potensi untuk menjadikan cerita lebih dramatik. Namun, latar belakang dan motivasi watak kurang dijelaskan. Jadi, kadang-kadang pembaca mungkin tertanya-tanya juga, kenapa dia buat macam tu sebenarnya? Dari segi jalan cerita pula, novel ini memang menarik kerana dipenuhi dengan pelbagai konflik seperti ancaman komet dan situasi genting di kapal angkasa. Walau bagaimanapun, perkembangan konflik dalam cerita ini berlaku agak cepat. Ada beberapa babak yang sebenarnya boleh dibuat lebih dramatik supaya pembaca rasa lebih berdebar. Contohnya, tindakan kapal Zebra 2 yang menentang arahan keselamatan sebenarnya boleh diperincikan lagi supaya konflik cerita menjadi lebih kuat. Kalau dibuat lebih dramatik, mungkin pembaca pun rasa macam sedang menonton filem science fiction di angkasa. Seterusnya, dari segi latar cerita, penggunaan latar angkasa lepas memberi kelainan kepada novel ini dan menjadikannya lebih menarik. Namun begitu, penerangan tentang teknologi kapal angkasa, sistem operasi serta fenomena di angkasa boleh diuraikan dengan lebih terperinci. Sebagai contoh, babak ketika Syafiq melihat bumi dari angkasa atau mengelak asteroid sebenarnya mempunyai potensi gambaran yang sangat menarik, tetapi penerangannya masih agak ringkas. Padahal, kalau dihuraikan dengan lebih mendalam, pembaca mungkin boleh membayangkan suasana angkasa itu dengan lebih jelas. Selain itu, novel ini juga mempunyai beberapa nilai moral seperti keberanian, tanggungjawab dan kepentingan kerjasama
kerjasama. Nilai-nilai ini sangat baik untuk pembaca remaja. Namun begitu, pengajaran moral tersebut boleh diperkukuhkan lagi dengan menunjukkan bagaimana pengalaman pengembaraan itu memberi kesan kepada perkembangan diri Syafiq, terutamanya dari segi kepemimpinan dan kebolehannya membuat keputusan dalam situasi yang mencabar. Dari segi gaya bahasa pula, penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai untuk membaca remaja. Namun, terdapat beberapa bahagian cerita yang terasa agak ringkas dan bergerak terlalu cepat. Susunan bab juga boleh diperbaiki supaya perkembangan watak, konflik dan ketegangan cerita menjadi lebih lancar dan memberi kesan yang lebih kuat kepada pembaca. Secara keseluruhannya, novel Andorra merupakan sebuah novel remaja yang menarik dengan tema pengembaraan angkasa serta nilai moral yang jelas. Walaupun terdapat beberapa aspek yang boleh dipertingkatkan seperti perkembangan konflik, emosi watak dan penerangan latar sains, novel ini tetap memberikan pengalaman membaca yang menyeronokkan. Tambahan pula, idea pengembaraan di angkasa ini menjadikan novel ini unik dan berbeza daripada kebanyakan novel remaja yang lain. Seterusnya, kita pergi kepada kritikan penilaian novel Andorra. Novel Andorra menampilkan tema pengembaraan angkasa, keberanian, tanggungjawab dan kepimpinan yang relevan untuk pembaca remaja. Cerita ini mengisahkan Syafiq, seorang remaja yang menyertai pengembaraan kapal angkasa Andorra bersama ayahnya, Kapten Zakwan, untuk menghadapi ancaman komet yang boleh membahayakan bumi. Novel ini berjaya menarik minat pembaca dengan idea pengembaraan yang jarang diketengahkan dalam novel tempatan dan menekankan nilai moral seperti kerjasama dan membuat keputusan dalam situasi kritikal. Dari segi pembangunan watak, Syafiq digambarkan berani dan bijak, tetapi emosi dan perkembangan dalaman watak kurang digarap secara mendalam. Sebagai contoh, ketika menghadapi ancaman komet, pembaca tidak begitu merasai ketakutan atau dilema moralnya. Begitu juga watak antagonis, Dr. Omega, mempunyai potensi untuk menimbulkan konflik dramatik, namun motivasi dan latar belakangnya tidak dihuraikan, menjadikan tindakannya kurang dipahami. Interaksi antara Syafiq dan Kapten Zakwan juga boleh diperluas untuk menonjolkan hubungan kekeluargaan dan nilai kepemimpinan. Jalan cerita dan konflik menarik, tetapi perkembangan konflik berlaku terlalu cepat. Contohnya, penyelesaian ancaman komet dan tindakan kapal Zebra 2 dirumuskan dengan singkat, sedangkan babak ini berpotensi menjadi detik ketegangan yang lebih dramatik. Penulis juga boleh memanjangkan detik-detik genting ini untuk memberi pembaca rasa debaran yang lebih tinggi. Latar angkasa dan penerangan sains juga boleh diperbaiki. Babak ketika Syafiq melihat bumi dari angkasa atau mengelak asteroid mempunyai potensi visualisasi yang tinggi, tetapi huraian masih ringkas. Penambahan penerangan tentang kapal Andorra, sistem operasi dan fenomena angkasa boleh membuat cerita lebih realistik dan memberi nilai pendidikan sains kepada pembaca. Dari segi gaya bahasa pula dan struktur, bahasa yang digunakan mudah difahami, tapi sesetengah bab terasa cepat. Susunan bab boleh dipertingkatkan supaya perkembangan konflik, watak dan ketegangan cerita berjalan dengan lebih lancar. Dan nilai moral ini jelas, iaitu keberanian, tanggungjawab dan kepentingan kerjasama. Tetapi, pengajaran moral boleh diperkuatkan dengan menunjukkan kesan pengalaman pengembaraan terhadap pertumbuhan diri Syafiq. Saranan penambahbaikan ialah memperincikan konflik dan cabaran, mengembangkan watak antagonis dan emosi watak utama, menambah huraian angkasa dan teknologi, memperkayakan dialog, memperluas penutup cerita dan memperbaiki gaya bahasa serta susunan bab. Dengan penambahbaikan ini, novel berpotensi menjadi lebih dramatik, realistik
dan memberi impak emosi yang lebih mendalam kepada pembaca remaja. Secara keseluruhan, Andorra ialah novel remaja yang menarik, unik dan syarat dengan nilai moral. Walaupun terdapat beberapa kelemahan dari segi konflik, pembangunan watak dan penerangan latar, novel ini tetap berjaya memberi pengalaman membaca yang sangat menyeronokkan. Dengan penambahbaikan yang disarankan, ia berpotensi menjadikan karya ini lebih mendalam, berkesan dan meninggalkan kesan emosi serta pengajaran moral yang kuat kepada pembaca. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Keseluruhannya, novel Andorra merupakan karya yang menarik kerana mengetengahkan tema pengembaraan angkasa yang jarang terdapat dalam novel remaja tempatan. Melalui watak Syafiq dan perjalanan di kapal angkasa Andorra, pembaca diperkenalkan dengan nilai keberanian, tanggungjawab, kerjasama dan juga kepimpinan. Walaupun terdapat beberapa kelemahan seperti perkembangan konflik yang agak cepat dan penerangan latar yang sebenarnya boleh diperincikan lagi, novel ini tetap berjaya menyampaikan mesej positif kepada pembaca. Secara tidak langsung, karya ini mampu memberi inspirasi kepada remaja untuk berani menghadapi cabaran serta menghargai kepentingan kerjasama dalam mencapai sesuatu matlamat. Beli Andorra!